Salam dan hai semua. Jadi hari ini saya nak share resepi yang saya dah tamat baik daripada resepi yang lepas, iaitu tiramisu by Mr. Ali. Okey, kali ini kita pakai lebih telur ataupun teknik sebayang kita masak atas api tu. Yang penting sangat-sangat sedap daripada resepi yang lepas. Okey, ini adalah kuning telur, korang masukkan gula dan sedikit esa vanila. Beat dulu lebih kurang dalam 3 minit macam tu, baru letak atas api. Kita masak guys, kita masak. Okey, ini adalah teknik double boil. Bila dia dah sekata dan gula telah hancur sepenuhnya ataupun suhu dah capai 80 degree, korang boleh off api dan ini adalah tekstur dia. Alright, yang penting kita masak kuning telur ni. Dan ini adalah mascarpone cheese, korang lembutkan dulu and then baru masukkan gula. Okey, gula tak kisahlah gula custard ke gula icing boleh. Beat bagi dia sebati macam ini dan baru masukkan sebayung tadi tu ataupun kuning telur tadi. Lepas ni dia dah sejuk dulu, baru korang masukkan dalam kita punya mascarpone cheese dan masukkan whipping cream. Okey, nampak dalam bowl yang sama saya memang beat terus whipping cream ni sampai dia gebu macam ini, pakai medium speed sahaja. Dan korang boleh tengok dalam video ni hasil dia memang fluffy, elok macam ni, gebu sangat. Okey, so bila dia stabil sebenarnya korang boleh pacakkan spatula macam ni, dia tak jatuh, maksudnya stabil. Alright, kopi ni saya pakai kopi espresso, memang party kopi betul. Ataupun korang boleh cuba resepi kopi yang saya dah type siap-siap dengan caption. Resepi ni saya dah type dekat caption. Okay, so lebih senang untuk korang refer. So buatlah layering macam ini dan sejukkan semalaman, baru das dengan cocoa powder. Alright, dan kalau tanya saya, sebenarnya tiramisu ni dia memang sedap dimakan selama 3 hari saja. Okay, lepas daripada tu dia dah start rasa lain dan dia punya texture lady finger tu dah memang akan start soggy. Resepi penuh secara detail A sampai Z saya dah type siap-siap dekat caption, korang tinggal baca sahaja. Dan kepada anda semua, selamat mencuba. Bye bye.